dulu tu dapat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Cendawan. No. Monday is busy, Tuesday I feel dizzy, Wednesday is so tiring, Thursday uninspiring, the weekend comes around, I got already Monday on my mind. But I keep on smiling, cause I got a perfect hiding. I've been searching the solution, and it's not a revolution. The passion that will free us was hidden in plain sight, there will time. Summer is made for love, and winter is the perfect time for Godland. Spring and fall are so romantic, right? Tengok tu. Stay situ. Okay, One little blue fish swim in the water. Two little blue fish swim in the water. Three little blue fish swim in the water. Bubble, 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 pop. Icky, sticky, sticky, bubble, pop. Lupa lah lagu tu macam mana. Cepat. One little blue fish swim in the water. Two. Di sini lahirnya. Sedap kan bunyi ni? Tak boleh. Lepas tu. Comel lah ibu. Tapi ibu tak cakap ibu makan dia geput. Termasuk mulut moksu pula. Okey, kejap. Sorry.
distinguished ladies. Ya, itu mengalir kat bawah tu. Uyo. Oh. Aku buat siok tu hari Sabtu pagi. Hari ni hari Khamis. 5 hari. So ni hasilnya. Nampak? Ada kulit-kulit kering kat situ. Macam mana lagi nak cantik ah? Ada idea tak nak buka puasa apa? Aku tengah fikir macam nak nandus ataupun nasi ayam. Tapi aku punya selera sekarang mau ke arah nasi ayam. Macam nak makan nasi ayam. Aku kalau hari-hari dapat nasi ayam pun tak kisah. Dekat food court TRX, nasi ayam dia sedap. Aku tak ingat nama kedai dia, tapi ya Allah, nasi ayam dia sedap. Rindunya nak workout. By the way, kalau buat CO2 ni, kau tak boleh nak workout. Tak boleh workout yang berpeluh-peluh. Even buat kerja rumah pun tak boleh sampai peluh-peluh. Dalam seminggu 2 macam tu tak boleh workout. Tapi depends lah. Aku bila dah settle je yang kering-kering kat muka tu, aku start gym lah buat strength training. Sebab kalau macam strength training, dia tak berpeluh sangat dekat muka tu. Kalau macam pergi matahari tu, kau berjogging ke kan, buat hit workout ke, kau macam barai peluh gila. Lepas tu menghadap matahari lagi kan. Itu cannot dalam masa 2 minggu, tak boleh. Tapi kalau selepas minggu buat strength training okey je. Lagi-lagi kalau buat kat gym kan ada aircon kan. Memang peluh tapi muka tu tak peluh sangat. Peluhnya mostly kat badan, kepala. So aku tunggu next week baru aku boleh start balik workout. Aku bila tak workout, aku rasa macam tak motivated. Aku rasa diri aku hodoh, buruk. Padahal jaga makan ada 80%. 20% dekat workout. Tapi aku jenis yang memang kena workout baru aku boleh berfikir secara positif dan rasional. Kalau tidak, aku hilang aku punya confident diri. Semalam aku cakap pasal berat susah turun kan, lepas bersalin kan. Sedangkan daripada sebelum bersalin aku makan lagi tak apa-apa kan berbanding sekarang. Aku punya muscle mass aku tinggi lagi. Sekarang ni muscle aku sebab tu kot aku rasa. Sebab bila kau ada muscle, kau bila rehat pun muscle tu berfungsi lah untuk burning fat ketika kau rehat sekalipun. So bila lepas bersalin ni, aku memang muscle mass aku memang drop gila kau-kau lah kan. Mini berbuka hari ni kita makan Nando's. So boleh buat satu untuk sahur, satu untuk berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya apa, seasoning dia. Dia tak herba something. Seasoning tak sedap. Macam rasa almari sikit. Kan dapat rasa macam almari lama kan. Enggak, almari dia kuali. Ni sedap je. From the golden dunes of Bulgaria, I'll be following you for the ride. I know that these days have been messing with you like a countless straight out man girl. And I know there are times when you're feeling surrounded, but I think you should know by now.